Tahukah anda novel terpanjang yang pernah diterbitkan ialah berjudul In Search of Lost Time yang mengandungi kira-kira 1.2 juta perkataan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Hari ini kita berbesar hati dapat bersama seorang penulis yang cukup dikenali dalam kalangan pembaca muda di Malaysia, iaitu Puan Ain Maisarah, pengasas Blinkbook dan penulis yang telah menghasilkan pelbagai karya popular yang berjaya memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Melalui Blinkbook, beliau bukan sahaja menghasilkan buku-buku yang menarik dan dekat dengan jiwa pembaca muda, malah turut memainkan peranan penting dalam membangunkan generasi yang cintakan ilmu dan pembacaan. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama. Sangat-sangat berbesar hati atas jemputan, dan insyaAllah kita akan kongsikan pengalaman supaya memberi manfaat kepada para pelajar. InsyaAllah. Baiklah, soalan pertama saya Puan. Puan Ain telah lama berkecimpung dalam dunia penulisan dan penerbitan. Apakah yang mendorong Puan untuk menubuhkan Blinkbook dan memberi fokus kepada pembaca muda? Baik, Kak Ain Maisarah sebenarnya bermula menulis, bukan menulis buku, menulis e-buku. E-book di bawah Maxis Telekomunikasi tahun 2003. Kemudian buku pertama 2006, Aku Mahu Popular. Jadi itu buku pertama. Dan untuk kita melangkau daripada penulis, daripada topi penulis menjadi topi penerbit, daripada 2006 kita kutip pengalaman demi pengalaman, barulah kita jadi penerbit pada 2011, menubuhkan Blinkbook Senyum Berhad yang sehingga kini Kak Ain terbitkan sendiri buku disebabkan kita ada kawalan kepada konten, kepada reka bentuk cover, dan juga Kak Ain sebenarnya ada gaya kerja yang tersendiri yang mungkin agak sukar kalau kita di bawah penerbitan atau usaha sama bersama orang lain. Jadi bila kita ada dengan Blinkbook, kita ada sendiri, kita bekerja dengan sangat-sangat bersungguh-sungguh, dan kita ada fokus yang begitu fokus kepada pelajar sekolah rendah, sekolah menengah. Kita pergi tour, kita pergi ke jelajah sekolah, program jelajah sekolah Ain Maisarah, 1000 sekolah setahun. Ya, dan kita ada satu misi yang sangat jelas, iaitu memastikan bahan bacaan yang cool sampai kepada para pelajar. Kita tak nak pelajar jadi ulat buku. Kita nak pelajar jadi rama-rama buku yang merasakan bangga dengan buku yang dibaca, buku yang dipegang, merasa bangga menjadi pengawas perpustakaan, dan merasa bangga untuk ajak kawan-kawan pergi ke perpustakaan. Jadi itu adalah antara misi kenapa Kak Ain tidak boleh kekal menjadi penulis di bawah penerbitan lain. Kak Ain mesti ada rumah penerbitan sendiri. Itu bagaimana sejarahnya kita buka Blinkbook Senyum Berhad kepada tahun 2011. Faham. Jadi sebenarnya lagi senang lah kalau kita bergerak sendiri kan. Betul. Kita boleh pilih kita nak buat apa semua sendiri. Betul. Baiklah, soalan saya yang seterusnya. Blinkbook terkenal dengan pendekatan yang kreatif dan dekat dengan pembaca muda. Bagaimanakah Puan memastikan kandungan yang dihasilkan sentiasa relevan dengan generasi hari ini? Baik, itu adalah satu soalan yang sangat-sangat sukar, sebab Kak Ain Maisarah sendiri, kita adalah manusia yang usianya semakin bertambah setahun demi setahun. Kak Ain Maisarah sendiri tahun ini adalah 44 tahun. Jadi kita perlu memahami Gen Z yang muda-muda ini, apakah trend terkini, apakah gaya hidup mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka. Cara tepuk tangan pun dah lain Gen Z macam ni. Kemudian itu yang membuatkan penghasilan konten zaman sekarang lebih sukar lagi berbanding dahulu. Apa yang Kak Ain buat, kita banyakkan turun ke lapangan. Sebab itu Kak Ain suka pergi sekolah, program jelajah sekolah ini. Kak Ain sendiri akan pergi. Kak Ain akan pergi Terengganu 2 minggu, pergi sekolah-sekolah di Terengganu. Kak Ain pergi Johor 2 minggu, sekolah-sekolah di Johor. Dan selalu orang kata takkanlah pengasas
masih pergi. Takkanlah Aimaisarah masih kena turun padang. Ya, kita kena turun padang untuk mendekati dan memahami sendiri adik-adik yang jadi pembaca ni, bagaimana gaya hidup mereka, trend yang mereka suka sekarang. Itu salah satu cara untuk memastikan Bling Book dan juga kontennya kekal relevan kepada adik-adik. Sebab Kak Ain sendiri turun padang untuk melihat dan tanya apa yang you all suka, apa yang you all tak suka, apa yang sensitivity kepada ibu bapa sekarang, dan kita akan masukkan ke dalam bentuk penceritaan buku-buku Bling Book. Jadi cara Puan Ain ni sebenarnya adalah tanya sendiri mereka. Betul, kan. Daripada betul. kalau buat research semua orang berbeza-beza. Betul. Jadi kalau kita tanya sendiri lagi senang dapat jawapan. Betul. Betul. Baiklah, soalan penutup ya Puan. Sepanjang perjalanan sebagai penulis, apakah pengalaman atau detik lah yang paling bermakna bagi Puan? Kak Ain 20 tahun menjadi penulis. Ini tahun ke-20 dan Pesta Buku ini sudah jadi seperti satu rutin perayaan buku kepada kita. Setiap tahun dengan podcast Kementerian Pendidikan, BSTP, kita akan datang ke sini untuk sama-sama memeriahkan. Dan di Pesta Buku ni kita dapat berjumpa dengan 1.8 juta pengunjung ke 2 juta pengunjung. Wow. Yang Kak Ain rasa sangat-sangat menyentuh hati adalah apabila pembaca-pembaca kecil kita dahulu di sekolah rendah dan sekolah menengah datang ke Pesta Buku bertemu Kak Aimaisarah untuk dapatkan tanda tangan, dan mereka bawa anak mereka yang kini sekarang jadi pembaca buku Aimaisarah pula. Jadi dah jadi satu generasi kepada satu generasi. Dan itu Kak Ain rasa the best moment, because kita dah macam complete the cycle. Bukan setakat ibunya atau pembaca kita dulu yang jadi pembaca Aimaisarah, kita dah berjaya membentuk anaknya pula membaca buku Bling dan Aimaisarah. Jadi harapnya Allah beri izin, InsyaAllah. jadi daya upaya kita, Allah beri izin untuk selama-lamanya Malar Segar, Evergreen, nama Aimaisarah dan Bling Book ini, juga konten-konten dan novelnya dari satu generasi ke satu generasi sampailah Kak Ain nanti mungkin tak ada lagi di dunia, dan masih lagi memberi manfaat dari bentuk konten dan pengajarannya. Wah, tadi kan Puan Ain sebut dari pembaca yang masih muda sekarang dah bawa anaknya. Betul. Mana kita tahu Betul. generasi Puan Ain, anak Puan Ain sendiri yang akan meneruskan Puan Ain Dia dah keluar Aryan Shah, usianya 11 tahun, dia keluar komik dia sendiri, Ninja Pemadam. Wah, dah penulis masuk carta bestseller. Wah, Jadi itu yang kita bestseller. nakkan, supaya continuity tidak berhenti, segala kebaikan berterusan dari satu generasi ke generasi. Untuk continue the cycle lah. Betul, Wah. betul. Allah Terima Akbar. kasih Puan atas perkongsian yang sangat inspiratif pada hari ini. Allah Akbar. Semoga pandangan dan pengalaman yang dikongsikan dapat memberi motivasi kepada para pembaca, guru, ibu bapa dan juga bakal penulis untuk terus menghargai dunia buku dan ilmu pengetahuan. Kepada para pendengar, terima kasih kerana mengikuti podcast TV Arzak at PBAKL. Teruskan menyokong industri buku tempatan dan jadikan membaca sebagai amalan harian. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat menikmati PBAKL 2026. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye semua. 全场。